Yang korang tengok dekat depan ni bukannya sebuah konsep Lexus LM, tapi dipanggil sebagai LS konsep. LS ni kalau ikutkan dulunya digunakan pada model sedan, tapi sekarang ni LS dah berubah menjadi sebuah MPV, bukan 4 tayar tapi 6 tayar. Korang tengok kat belakang tu, 2 kat depan, yang 4 lagi kat belakang. Lexus 6 tayar, babe. So daripada bentuk keseluruhan dia, korang boleh nampak dia masih lagi mengekalkan bentuk seperti sebuah MPV macam Lexus LM lah. Tapi untuk ruang belakang tu, dia telah direka supaya penumpang boleh menghadap satu sama lain untuk bermesyuarat ataupun membuat perjumpaan tertutup. Dan di bahagian tepi ni, dia ada satu skrin menegak ni. Jadi dia boleh digunakan untuk memaparkan beberapa info penting. Seperti contoh, digunakan untuk memaparkan indikasi bateri ataupun memberitahu orang yang ada dekat sini, contohnya penunggang motosikal apa semua, yang kereta ni nak belok ke kiri, so dia akan bagi satu notifikasi dekat skrin dekat situ. Jadi inilah dia Lexus LS Concept, sebuah MPV 6 tayar yang direka untuk sebuah ruang yang lebih mewah daripada Lexus LM.